Okey, selamat sejahtera kelas. Selamat sejahtera cikgu. Hello. Semua dah rehat tadi? Makan? Dah cikgu. Dah makan dah? Bagus semua. Okey, hari ni sebelum kita ajar, sebelum saya ajar lah, bukan kita, maaf. Sebelum saya ajar ini, saya nak kamu semua tengok satu video. Faham tak? Nak tengok video ni? Nak Tak cikgu. suruh Nak, tengok cikgu, video? nak. Tak belajar ni, nak tengok video ni. Tapi lepas tengok video tu saya akan tanya soalan. So fokus betul-betul kat video tu. Okey cikgu. Okey lah, semua ready ya? Ready ya? Ready. Okey. Tengok betul-betul lah. Oh, hai Saman. Masuk. Okey, kau sihat ke? Sihat. So, you dari mana ni? Saya dari Taman Sarah. Kebetulan Oh, lalu sini, saya tinggallah nak bagi DO dengan invoice yang hari tu kita buat tu. Okey, Meeting tu. yang hari tu punya buku kan? Ya, betul. So, nak sign kat mana ni? Dekat belakang pun. Okey, Saman. So, you bagi pada I punya kali kat luar. Okey, thank you Puan. Ya, sama. Puan, Ya. bicara sikit. Hari tu, saya nampak ada advertisement kat sistem untuk apply kertas, sebenarnya kertas A4. Ya, betul. Okey. Saya nak masuk tender boleh ke Puan? Oh, you pun boleh supply juga ya A4 paper? Puan boleh Puan. Stationery, A4 paper semua boleh. Okey, macam ni. Betul, kita dah iklankan untuk supply A4 paper. Tapi iklan tu dah ditutup dan kita dah ada senarai syarikat yang senarai pendek dah. So, tak apalah, maybe you boleh try lain kali. Puan tak boleh tolong ke syarikat kami? Okey. Okey, Salman, tadi saya dah bagi tahu you memang kita dah tutup iklan tu dan dah ada senarai syarikat yang disenaraikan tu. Okey, you boleh cuba lain kali. Okey. Kita cukup kot. Puan, semua boleh discuss, boleh bincang lah Puan. Tolong syarikat saya. Okey, Salman, tadi saya dah bagi tahu you, saya dah bagi tahu syarikat dah disenarai pendek dan saya adalah pegawai yang berpendirian. Okey, saya harap you faham yang you boleh simpan tadi. Okey. So, ada apa-apa lagi? Puan, you tolong saya, kita sama-sama happy Puan. Ambil lah. Macam-macam boleh buat. Tentulah Puan. Handphone Puan pun saya tengok dah lama. Cuba yang baru dengan tu. Dah. Take. Okey. Okey, Encik Salman. Saya dah bagi tahu Encik Salman, saya adalah pegawai yang berintegriti. Dan Encik Salman boleh ambil balik sampul Encik Salman ni. Encik Salman mungkin boleh cuba pada pegawai lain, tapi bukan pada saya. Dan Encik Salman nampak pintu bilik saya, Encik Salman boleh keluar sekarang. Jalankan tugas dengan amanah. Jangan amalkan rasuah. Okey, baik semua. Dah tonton video dah tadi? Dah cikgu. Nampak soalan-soalan di sini? Nampak. Okey, sebelum soalan-soalan ni saya nak tanya satu soalan kebat pula. Apa warna tudung pegawai itu tadi? Warna biru. Navy. Navy blue. Rusti jawab dulu. Betul Rusti. Nanti claim duit dari saya. Cikgu. Okey, sekarang ni kita tanya soalan yang lagi penting lah tentang video tu. Dekat video tu kalau kita tengok ada satu benda yang berlaku. Iaitu pada perspektif kat kamu lah. Kita tanya Jessica dulu. Apa yang kamu nampak dalam video tu? Yang saya nampak dalam video tadi tu cikgu, cubaan untuk memberi rasuah dekat pegawai tu. Betul. So, Owen, pada pendapat kamu, adakah perbuatan lelaki tu salah ataupun tak apa, boleh diterima saja? Saya rasa cikgu itu adalah perbuatan yang salah. Okey, terima kasih Owen untuk pendapat kamu. Seterusnya Rusdi pula.
orang cakap perbuatan tu salah. Kamu rasa kenapa orang boleh cakap perbuatan tu salah? Ke awak rasa perbuatan tu tak salah? Saya rasa perbuatan tu salah cikgu. Okey, kenapa awak rasa macam tu juga? Sebab dari segi undang-undang rasuah ni salah lah, tidak boleh dilakukan lah sebenarnya. Okey, betul Rus. So, kamu semua saya sangat bangga tengok video ni je kamu dah ada pengetahuan awal. Saya rasa kamu semua pun boleh teka apa yang kita nak belajar pada hari ni. Tanpa melengahkan masa, saya tunjuk dululah apa yang kita akan belajar ini. Hari ni kita akan belajar unit 17 iaitu rasuah musuh kita. Dalam unit ni kita akan belajar beberapa perkara tentang rasuah. Contohnya ada definisi rasuah, contoh situasi rasuah, tindakan kita ambil yang boleh dianggap sebagai rasuah. Benda-benda ni penting dan terutamanya kesanlah rasuah ni kepada negara dan bangsa, negara, individu dan masyarakat. Okey, definisi rasuah. Boleh ke siapa tolong bacakan untuk saya? Baca je. Baik. Saya juga boleh. Okey, okey Rusdi. Okay, penerimaan atau pemberian suapan sebagai upah atau dorongan kepada seseorang individu kerana melakukan atau tidak melakukan sesuatu perbuatan yang berkaitan dengan tugas rasminya. Okey, terima kasih Rusdi. Seperti yang ditulis di sini, ingat je semua, penerimaan atau pemberian. Dua-dua bersalah ya. Bukan orang yang terima je salah ataupun bukan orang yang memberi je salah. Dua-dua bersalah di sisi undang-undang dan juga kalau kita tengok morally pun dua-dua bersalah. So saya harap nanti kamu semua besar, kalau ada rezeki kerja di tempat yang ada jawatan seperti pegawai itu tadi, kamu pun saya berharap akan menjadi macam pegawai itulah yang berintegriti. Faham ya semua? Faham cikgu. Okey, itu sajalah. Nanti kita sambung lagi pada kelas itu.